A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Bab ke-12 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan sifat huruf. Dalam episod yang lepas, kita dah bincang bahagian sifat yang tidak mempunyai lawan, yang mana terdapat 9 sifat semuanya. Episod yang lepas, kita dah syarah berkaitan sifat As-Safir dan sifat Al-Qalqalah. Dalam episod kali ini, kita akan sambung pada sifat yang seterusnya, iaitu sifat Al-Lin. Al-Lin menurut bahasa, ertinya adalah mudah. Menurut istilah, ertinya hurufnya keluar dengan mudah dari makhrajnya dan tidak ada kesulitan pada lidah. Jom kita baca lagi daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Huruf yang mempunyai sifat Al-Lin ini ada 2 huruf sahaja, iaitu huruf Ya dan huruf Waw yang bertanda mati dan berbaris atas sebelumnya. Contohnya khaufa, khaufa, baitin, khaufa. Waw ni bertanda sukun, mati sebelum dia berbaris atas. Khaufa. Ya ni bertanda sukun, mati sebelumnya berbaris atas. Baitin. Huruf Al-Lin, huruf yang mempunyai sifat Al-Lin hanya 2, iaitu huruf Waw dan Ya yang bertanda sukun dan sebelumnya berbaris atas. Jom kita buka pada halaman ke-155 daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Jika kita lihat di sini, Masya Allah, disimpulkan Lin artinya lembut. Ia merupakan sifat yang diberikan untuk huruf Waw dan Ya yang mati dan sebelumnya berbaris atas. Dipanggil Lin, kenapa? Kerana kedua-dua huruf tersebut mudah disebut dari makhraj huruf. Contohnya khaufa, qaumin, al-baiti, Quraisy. Perkongsian ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.